Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke modul C18 dalam siri persediaan peperiksaan RAE kelas C kita. Hari ini, kita akan fokus kepada 3 perkara utama dalam operasi harian radio amatur, iaitu pengurusan logbook, tata cara operasi mobile, dan peraturan penggunaan stesen. Objektif utama kita adalah untuk memastikan anda faham bagaimana nak buat dokumentasi yang betul dan tahu fleksibiliti lokasi stesen anda. Pertama sekali, mari kita lihat tentang logbook. Secara ringkas, logbook adalah rekod rasmi bagi setiap panggilan atau komunikasi yang dilakukan oleh stesen anda. Kenapa ia penting? Ia bukan sekadar buku nota biasa. Ia adalah sejarah perhubungan atau QSO kita. Selain itu, ia sangat penting sebagai rujukan jika berlaku gangguan frekuensi atau interference. Dan akhir sekali, jika anda ingin menuntut anugerah atau mengesahkan kad QSL, logbook inilah buktinya. Anggaplah logbook ini macam buku 35 kedai runcit. Kalau tak catat, nanti bila MC datang tanya atau ada jiran komplain TV mereka ada suara kita keluar kat speaker, jenuh kita nak ingat balik bila kita memancar. Biar rekod kemas, hati pun senang. Ini adalah contoh bagaimana rupa logbook, sama ada dalam bentuk buku fizikal ataupun digital. Anda boleh lihat di sini, setiap baris mewakili satu sesi perhubungan yang lengkap dengan butiran teknikal yang diperlukan. Satu soalan yang kerap ditanya, adakah wajib simpan log? Mengikut peraturan MC, secara amnya ia adalah recommended atau disyorkan untuk kegunaan harian dan rekod peribadi anda. Namun, ia menjadi compulsory atau wajib apabila anda diarahkan oleh MC atau semasa anda menyertai pertandingan, kontest dan aktiviti stesen khas. Pesanan saya, jadikan ia amalan terbaik, best practice, untuk sentiasa kemaskini log setiap kali memancar. Apa yang perlu kita tulis dalam log? Setiap catatan sekurang-kurangnya mesti ada 5 perkara ini, tarikh dan masa, sebaiknya dalam UTC, frekuensi yang digunakan, mod operasi seperti FM, SSB atau CW, call sign rakan stesen kita, dan laporan isyarat atau RST. Ini adalah satu contoh format logbook. Seterusnya, kita masuk ke topik operasi mobile. Definisinya mudah, anda mengendalikan stesen dari kenderaan sama ada di darat, air, atau udara yang sedang bergerak atau berhenti seketika. Syaratnya, peralatan mesti dipasang dengan selamat, kuasa pancaran mesti ikut had lesen anda, dan semasa memancar, anda perlu kenalkan diri dengan tambahan sufiks mobile atau /m, contohnya 9W2XXX/mobile. Bila kita guna sufiks /m atau mobile, itu bukan nak menunjuk kita ada kereta. Itu sebenarnya signal kepada rakan stesen lain supaya mereka faham kalau suara kita tiba-tiba hilang atau fading, mungkin sebab kita tengah lalu bawah jambatan atau masuk terowong. Keselamatan adalah perkara paling kritikal. Keutamaan anda adalah pemanduan, gunakan alat hands-free jika perlu. Pastikan antena dipasang dengan kukur supaya tidak tercabut dan membahayakan orang lain. Juga, pastikan sistem elektrik kenderaan anda mampu menampung beban arus semasa anda memancar agar tidak berlaku litar pintas. Ingat, tangan kena pegang steering, bukan pegang mic sepanjang masa. Kita nak jadi radio amatur, bukan radio amok kat jalan raya. Di mana kita boleh beroperasi? Ada 3 kategori utama. Base station yang tetap di alamat dalam lesen, AA, portable, untuk lokasi sementara seperti ketika berkhemah, gunakan sufiks /P, atau mobile. Berita baiknya, anda mempunyai fleksibiliti untuk beroperasi di mana-mana sahaja dalam Malaysia asalkan anda mematuhi syarat teknikal lesen anda. Bolehkah ahli keluarga menggunakan radio anda? Boleh, tetapi dengan syarat utama, mereka mesti di bawah sediaan rapi atau direct supervision anda sebagai pemegang lesen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas apa sahaja yang mereka pancarkan. Biasanya ini dibenarkan untuk tujuan pendidikan atau sekadar menunjukkan minat kepada mereka. Bagaimana dengan orang lain? Warga negara Malaysia boleh guna dengan sediaan anda.
Untuk warga negara asing pula, mereka perlu ada permit atau di bawah perjanjian reciprocal arrangement. Ingat, dilarang sama sekali menyewakan stesen anda atau membiarkan pihak ketiga menggunakannya tanpa pengawasan anda. Sebagai penutup modul ini, ingatlah 3 perkara. Logbook adalah tanda profesionalisme anda. Mobiliti itu satu kelebihan, tapi keselamatan tetap nombor 1. Dan yang paling penting, anda adalah station master. Pastikan setiap orang yang memegang mikrofon stesen anda mengikut peraturan yang ditetapkan. Baiklah tuan-tuan, sebelum kita tamatkan sesi, mari kita uji kefahaman dengan soalan yang dipaparkan di skrin. Kita tengok contoh soalan 1. Ramai keliru bab logbook ini. Ingat, secara amnya ia adalah disyorkan, bukan wajib setiap masa kecuali ada arahan khas. Seterusnya, soalan 2. Kalau nak beroperasi dalam kereta, tak payah lapor pada kementerian pun, yang penting anda kena ada penguntukan radas atau AA yang sah. Untuk soalan 3 pula, kenapa ahli keluarga tak boleh sesuka hati tekan PTT? Sebab setiap orang yang mengendalikan stesen mesti ada sijil penguntukan radas sendiri, atau sekurang-kurangnya di bawah sediaan kita. Kita sambung lagi. Soalan 4, berita baik untuk kita semua, sebagai pemegang lesen, kita boleh beroperasi di mana-mana sahaja di Malaysia. Tak terhad di rumah sahaja. Soalan 5 berkaitan tanggungjawab. Kalau kawan guna radio kita, pemilik stesen tetap bertanggungjawab kecuali dalam log ada catat siapa pengendalinya masa itu. Jadi, jaga-jaga siapa yang kita bagi pegang mic. Soalan 6 mengesahkan lagi fleksibiliti kita. Kita boleh pasang radio di mana-mana lokasi di Malaysia. 4 soalan terakhir untuk modul ini. Soalan 7 tentang guna repeater. Kenapa kena berhenti kejap antara pancaran? Bukannya sebab nak jimat bateri, tapi untuk bagi laluan kalau ada orang lain nak guna atau ada kecemasan. Kena ada budi bahasa di udara. Soalan 8. Macam mana nak kenalkan stesen? Bukan guna nama gelaran Abang Bujang, tapi wajib guna isyarat panggilan atau call sign kita. Dan yang paling asas, soalan 9, apa nak buat kalau dengar isyarat cemas tapi kita tak mampu bantu? Jangan buat tak tahu terus. Catatkan maklumat dalam buku log. Mana tahu maklumat itu diperlukan oleh pihak berkuasa nanti. Akhir sekali, soalan 10. Kenapa kita susah payah buat repeater? Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan jarak perhubungan, terutamanya untuk stesen mobile dan portable macam kita ini. Alhamdulillah, selesai 10 soalan contoh. Kalau anda boleh jawab semua ini, maknanya anda dah sedia untuk skor dalam RAE nanti. Ada apa-apa soalan lagi? Alhamdulillah, tamat sudah perbincangan kita untuk modul C18 mengenai logbook, operasi mobile, dan penggunaan stesen. Saya harap perkongsian ini memberi manfaat dan memudahkan urusan anda untuk lulus peperiksaan RAE nanti. Sebelum saya undur diri, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di akaun YouTube Bujang Radio Amato. Sokongan anda sangatlah saya hargai untuk saya terus bersemangat menghasilkan lebih banyak konten pendidikan radio amatur seperti ini. Pastikan anda terus ikuti kelas online saya, kerana saya akan sentiasa mengemaskini modul-modul terbaru dari semasa ke semasa mengikut silibus terkini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Saya Operator Bujang, QRT 73 dan Assalamualaikum.